Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini Min bawa hampa ke satu lagi makam bersejarah yang terletak di Kampung Perupuk, iaitu di dalam kawasan tanah perkuburan Masjid Tok Moreh, Kampung Perupuk, Kubur Panjang, Pendang, Kedah. Makam ini dikatakan milik seorang pahlawan ataupun hulu balang negeri Kedah di zaman Perang Kedah Siam, iaitu Tok Moris ataupun Tok Moreh ataupun Said Idris. Makam ini dikatakan benar-benar milik Tok Moris dikarenakan sumbernya datang daripada penceritaan di antara keturunan-keturunan Tok Moris yang masih ada tinggal di sekitar Kubur Panjang, ada juga yang tinggal di sekitar area Langgar dan juga kawasan-kawasan yang berdekatan di dalam negeri Kedah. Tok Moris ialah seorang pahlawan Kedah yang terkenal. Cerita tentang kehebatan Tok Moris ini diwarisi turun-temurun oleh keturunannya yang bertebaran di tanah air ini, terutamanya di Kampung Kubur Panjang, Pendang, Kedah, Darul Aman. Tok Moris atau Tok Moreh ini merupakan singkatan nama Tok Bomoh Idris. Gelaran Tok Bomoh ini merupakan nama penyamaran yang digunakan ketika saat kritikal pasca Perang Musuh Bisik 1821. Nama sebenar beliau ialah Said Idris yang suatu ketika dahulu pernah menjadi Raja Kota Star Kedah. Nama penuh Tok Moris menurut urutan salasilah ialah Said Idris Ibni Said Hatta Ibni Sultan Muzaffar III Ibni Syarif Abu Bakar Shah Ibni Sultan Muhyiddin Mansur Shah Ibni Sultan Mahmud Ibni Na'i Hisbu Muazzam Shah Ibni Sultan Zahiruddin Muhammad Shah I, pengasas Empayar Mughal India. Jika dilihat kepada pedang yang digunakan oleh Tok Moris, kelihatan dengan jelas wujudnya pengaruh Mughal dalam reka bentuk pedang tersebut. Menurut manuskrip Undang-Undang Kedah, ciri-ciri pedang yang dimiliki oleh Tok Moris menggambarkan beliau adalah seorang anak raja, dan sememangnya gelaran Panglima pada masa dahulu juga adalah untuk anak dan putera raja. Anak dan putera raja inilah yang akan mempertahankan ayahanda mereka, iaitu raja yang memerintah. Tok Moris merupakan Raja Kota Star yang telah dilantik oleh datuknya Sultan Muzaffar III atau lebih dikenali sebagai Koya Long atau Po Chan atau Raja Kemboja. Kelompok keturunan Tok Moris yang terdapat di Kampung Kubur Panjang adalah dari jurai isteri pertama, iaitu Nai Long Anyai yang merupakan kakak kandung kepada Sultan Jaafar Muazzam Shah ataupun lebih dikenali sekarang ini dalam sejarah mainstream sebagai Encik Long Jaafar. Perkahwinan ini merupakan perkahwinan antara sepupu kerana Said Hatta merupakan adik kepada Said Alang Alauddin atau Panglima Bukit Gantang, manakala Panglima Bukit Gantang pula merupakan ayah kepada Long Jaafar. Selain dari Nai Long Anyai, ada lagi beberapa orang isteri beliau, termasuk salah seorang dari keturunan Cina Manchu. Pasca Perang Musuh Bisik 1821 memberi tekanan yang amat dahsyat kepada keturunan Merung Mahawangsa kerana selain dari berperang dengan penjajah British dan Thai, mereka berhadapan dengan musuh dalam selimut, duri dalam daging, gunting dalam lipatan dan api dalam sekam dari kaum kerabat yang sanggup bersengkukul dengan penjajah semata-mata mahu kuasa tanpa maruah. Semasa saat kritikal ini, penyamaran dengan pelbagai nama dan karakter dilakukan untuk keselamatan keturunan. British dan Thai amat mudah dikenali, tetapi pengkhianat dan tali barut dari bangsa sendiri amat sukar dikenal pasti. Ini adalah perkara lumrah yang juga berlaku kepada Tengku Muhammad Saad, Mat Kilau dan lain-lain yang terpaksa menyamar untuk tidak dikenali oleh pengkhianat dan tali barut penjajah. Pahlawan Tok Moris atau Bomoh Idris merupakan salah seorang hulu balang dari bumi Kedah yang diceritakan pernah pergi bersama rakan-rakannya ke Bangkok dalam masa Perang Bisik untuk menyelamatkan Sultan Ahmad Tajuddin II. Sultan Ahmad Tajuddin II atau Almarhum Melaka ini telah diperdaya oleh tali barut musuh sehingga tuanku ditangkap oleh Angkatan Thai apabila pulang dari bersembunyi di Melaka. Tunku dipenjarakan di Bangkok dan pada masa itu tidak ada sesiapa yang berani pergi menyelamatkan Tunku kerana takut dengan kehebatan Angkatan Thai. Tambahan lagi, telah ramai Angkatan Melayu telah ditangkap dan dipenggal kepala mereka serta dihimpunkan kepala-kepala itu semua di sebuah bukit di Bangkok. Akhirnya Angkatan Tok Moris dengan hanya seramai 7 orang sahaja
telah bergerak ke Bangkok serta membuat serangan hendap yang dahsyat terhadap tentera Thai. Satu pertempuran yang sangat hebat dari segi keilmuan berlaku antara kedua-dua pihak dengan pakaian ilmu sulam kalimah dari Angkatan Tok Muris telah dapat menewaskan musuh dan berjaya memecahkan masuk penjara Thai. Lalu Tuanku Sultan telah diselamatkan. Namun kehebatan ilmu pahlawan Thai amat sukar dibunuh di bumi mereka sendiri. Maka pasukan Tok Muris mengheret para pahlawan Thai seramai 40 ke 50 orang ini dengan dicucuk rotan ke telinga tawanan. Kemudian diikat secara beramai-ramai dan dibawa pulang ke bumi Melayu di Kampung Perupuk. Di sana mereka ditahan beberapa hari sebelum dibunuh, lalu kesemuanya ditanam di kubur panjang. Di atas jasa Tok Muris dan rakan-rakannya, mereka telah dianugerahkan tanah ampun kurnia seluas 100,000 long. Tanah ini dikatakan luasnya bermula dari Kampung Patani di timur, arah dari kubur panjang hingga ke Kampung Perupuk di barat, dari Mukim Lesung di utara hingga ke Sungai Rambai di selatan. Rakan-rakan seperjuangan, ramai rakan-rakan Tok Muris telah turut serta berjuang bersama beliau dalam pertempuran sejak dari awal tahun 1817 sehinggalah membawa ke perang musuh bisik. Nama mereka-mereka ini adalah seperti Tok Imam Ha Taha, Tok Git Nui Taib Kecil, Tok Panglima Arsyad, Tok Panglima Kecil, Tok Mo Shin, Tok Merah, Tok Kameh dan beberapa ramai lagi yang tidak dapat dipastikan nama atau gelaran mereka. Senjata milik Tok Muris ada yang masih disimpan oleh waris pahlawan ini.